guys, welcome back to my YouTube channel Rina Point. Okay, untuk konten kali ni, sekarang kita orang tengah on the way nak pergi event yang Rina cakap dekat konten sebelum ni, iaitu event Gucci. I know kita dah lambat. We supposed to be at there 3:30, tapi sekarang dah pukul 3:30 baru nak gerak. We don't know, maybe sampai sana pukul 4. And yeah, kita orang bukan saja pergi berdua, Aslah pun sebo nak join juga. Kita orang ajak Aslah sekali, sebab ini memang dunia Aslah, glamorous, luxurious, memang dunia dia. And now Rina baru nak makan. Pukul 3:30 baru nak makan. Ibu Rina dah makan ayam bubuk. Sekejap lagi kita orang akan pause, tunjuk kita orang punya outfit. Not wearing my lipstick yet. Let's have a driver. Let's have a grab. You already arrived. I don't know why, tapi macam bawa kereta buat Rina rasa nak muntah sekarang. Everybody say that. Rina rasa mual gila kau. Everybody can be my passenger. Kan? Syah, you really bad driver lah, dik. You're a bad driver. Sebab tu lah ada perlukan orang yang drive. Kau dah sumpah Rina rasa nak muntah sekarang. Dah Rina pening kepala. Muntah sekarang, muntah. Kau muntah sekarang. Ah, sakit hati aku. Just spoil my mood, Aisyah. We're supposed to be happy because we We are happy family. sekarang kita dah sampai dekat dalam TRX and Rina akan tunjuk apa je aktiviti yang kita orang buat dekat dalam time event tu nanti. Okay, sebab katanya ada apa? Makan-makan, ada buat bunga, Makan apa? ada Pakai belik ke tepi ni? mana yang ada konsol dia. Ini boleh jual. So let's It's go. okay. It's my outfit. My god, mesti orang kata Aisyah dah berubah. It's giving Ooh. casual. Kita dah lambat. Apa konsep baju awak ni? Ni macam budak-budak sekolah Jepun sikit. This is my outfit. Saya kalau sekarang ni Gucci dah depan mata tau, tapi dua-dua takut nak masuk. Kita tak nampak macam Dan tak event pun. Dan kita ada Aslah. Oh my god, tengok outfit Aslah. Jom. Really so good. Sebab kita orang ada peneman Sam. Very Sam. Cantik. Lawa tak? Jom, kita masuk. Tak ramai orang, faham? Where's the event? Oh, okay. Okay. Boleh rekod diri sendiri je. Tak ada rekod Nampak? klien. Nampak tak? Nanti orang tak skip. Aku punya spek kunci yang dulu hari tu. Hilang. Ya, kau cerita dah hari tu hilang. Okay, jom kita ikut Sam. You can buy another one. Kena ikut Sam. Because nanti kita orang selesai dalam ni. Wah, oh itulah dia punya bunga. Tadi dia pakai lawa-lawa rupanya. Yang punya tak Akak tu ramai. pakai hoodie je. Yang punya tak ramai. Hari tu lagi ramai. Kita beri lawa-lawa, akak tu pakai hoodie je. Aku ingatkan event dia macam ada artis datang. Hari tu macam tu. Hari tu over. Aku tak korang punya hari tu macam gempak. Hari tu Hana Delisha datang. Betul. Lepas tu siap ada perkataan Gucci lagi. Punya kali ni dia terlalu private sampai dia senyap macam kot. Sampai privacy. Ya. Aslah, adakah awak menginginkan satu lagi? Sebab saya punya Gucci hilang weh. Terkeluar. Nak cari macam ni kalau ada. Set. Wow, Gucci that looks set. good. Itu apa? Dia mocktail, dia Cranberry macam juice. kalau you suka masam sikit yang this one actually is Is one it of mocktail? mocktail. Mocktail. So lagi satu Ni apa? ini the classic. I rasa boleh try je lah sebab I pun tak pernah try. Tapi I cuma tahu ini masam. Oh, I rasa oh dia ada masam. dua pilihan je. I tak nak Aku masam lah. penasaran. Ni tak masam. Kalau ni Ini manis. Boleh lah manis. Nak itulah. Pilih air pun lama Saya air putih. Tipu je gerak. Nak yang manis tu lah. Yang manis. Manis dua, masam satu. Macam order. So we got eat after this. Kenape? We got kenape. Buat kenapa? Aslah macam Kita bertiga kat sini. Event. Tak ada pun. Aku ni ada target audience hari ni tau. Tak, dia malam yang ramai. Ya ke? Aisyah kan? Dia kata kan malam yang ramai kan? Tapi event sampai pukul 7 je. So aku rasa dia memang Macam ni je? So it's not the event. Aku dah target Rina audience dah. dah. dah feel outfit ni dia sangat excited dah tadi. Aku macam Sebab dating dia kata dia pada target audience kan. Mitu Aslah. Tak lah buat korang tu sama. Sebab adik pakai casual je. No. Benci Target Aisyah. kita tak ada kat sini. Tak apa. Kita ada banyak lagi masa. Rezeki itu datang pada waktu yang tepat.
Sebab aku datang sini aku bukan nak shopping Gucci pun. Aku je nak shopping lelaki yang kaya. Cuci mata. Choose one. Aku buat tak ada choose. Sabar awal lagi. Event Yang kita boleh pilih hanya mocktail ni. Event start 3.30. Saya baru pukul 4. Untuk orang kaya-kaya tu pasti masuk weh. Aku? Kata kita tak kaya-kaya lagi. Tapi kita duduk dulu. Aku tahu sebenarnya event tu dah lama balik. 2.30 tu. Tak, kan dia kan 3.30 start. Kan pukul 4.20. Orang kaya mana dia lama ke satu tempat kan? Sebab tu lah dia datang tempat 3.30 dia dah Terus balik. balik. That's cheese. Di sini kita kena belajar Sabarlah, tepat tu. Saya jaga jangan hancurkan harapan aku. Ada orang kerja aku. Jaga. Kita belakang tu 2 orang tu. Tengok tu. Ni. Daripada dia pilih ni, baik dia pilih tadi. Duduk dulu lah. Aku dulu ngah. Sorry. Pakai heels. Lilap. Sama. Kalau tahu pakai slipper je tadi. Kalau tahu nak ceruk aku je. Sama. Wait, Aisyah Asla disappointed. Tadi kan aku dah beli spek Dior tadi. Ha. Aku tak nak, aku hantar kat kereta dulu sebab takut pergi event Gucci orang tengok sekali. This is not even event. Wait, tapi ni bawa LV. You tak ikut tembak lah. Saya pakai Gucci. Ya. So, Aisyah feeling. Kan aku rasa antara yang menarik dekat event ni, kita akan buat bukit bunga je tak lagi. Tu je benda yang menarik. Boring lah. Hari tu ada ni dah. Hari tu best gila. Ya, aku dah harap ada artis dah. Hari tu dekat situ ada perkataan Gucci besar. Ingat tak yang aku bergambar dengan Aisyah? Lepas tu Hana dari Syah buat persembahan kat situ. Dari Trisha. Dan Trisha saya buat persembahan kat situ. Persembahan apa? Menyanyi? Nyanyi. Lepas tu kita orang jumpa Dayan waktu tu. Tapi aku sebenarnya excited nak buat bunga tu dengan korang. Oh my god, it's gonna be like a girlhood memories. Ya. Orang dulu sangat sedih. Sebab kita dah over. Aisyah so happy. Kau pergi. Yeah, I'm so happy. I just want flowers. Masa dress nak pergi di Pulse. I never wear like this to the Casual. Kita pernah kita orang tu ke kawan kita orang yang same tadi ambil air. Okay, dah panggil kawan ni sekarang. Dia panggil kawan. Lepas tu assistant. It's like macam tu. Tak panggil apa? Banyak lagi ruang belah sini. Aku almost nak suruh muar yang dekat aku. Ya. Minum dulu ke nak tunggu mocktail? Tak apa. Okay sih. Alright. Saya tak say macam risau je takut kita bosan. But we happy. Asal senyum sikit. Saya takut dengan kau. Kau macam Senyum lah daripada tadi. Oh, ya kan? Sebab dia bukan target audience aku kot. So aku kurang senyum kat dia. Okay, Kalau yang aku faham. betul aku macam Mesti ada punya. Kau nak tahu tak baru-baru ni kita orang jumpa. Itulah ceritanya. entrance-nya. Okay, Asla. Kat ayah. Wow, it's a big Ais dia ada tulisan Gucci. Mana lah? It's tengoklah. eyes. Nampak tak? It's for Dia ada tulisan Gucci kat ais dia. So excited. Interesting. Sekejap, bergoyang-goyang aku punya Gucci tu. Nanti take kita orang tau. Take kita orang. Oh, takeaway. Tapi tak nampak estetik lah. Tak nampak. Inilah bila suruh millennial letak gambar. Cuba ada try. Dia kena gelap-gelap sikit. Itu boleh edit. The struggle is real. Untuk mendapatkan gambar yang cantik. Nak tayang kat story. Cantik tak? Cis. Bismillah. Sebab aku excited tengok dia punya ni ais batu. Maksudnya? Rasa dia macam strawberry. Mula. Wow. Nampak Nice tak? one. Gucci tu. Nampak sikit je. Okay, air sejuk ni dah melegakan sikit hati aku yang kecewa ni. Why you kecewa? Dia betul-betul tajuk kau boleh buat event Gucci gone wrong. You. Tak tahulah. Audience Rina tak ada. Asal kecewa. Hari tu ramai gila waktu event First Gucci tu. Memang excited gila. Yang tu yang paling gempak. Itu yang paling gempak. Tapi rasa dia a bit weird. What? Tentu ada orang. Ada orang. Ya, aku dah start rasa. Aku dah tak baik. Mocktail tu halal korang ni. Ini. Ya. Mocktail halal. Koktel yang Koktel tak boleh ada alkohol. Suka lah dia punya ais batu ni. Okay. Ada macam ni.
Fiona makan kenapa tu? Makan dulu. Makan dulu lah. Makan dulu lah. Makan Dari dulu. Okay. Kita sini sekarang. Kita orang excited dengan nak buat bunga, bukit bunga. Rupanya bukit bunga tu boleh buat satu Betul-betul je. gondrong lah. Boleh buat seorang je. Kita dah tiga dah excited dah tadi. Tak apalah, tak ramai orang tapi ada boleh buat bunga. Sekarang boleh seorang je boleh buat. Jadi daftar bawah satu nama Sebab je. daftar satu nama. Lepas tu jadi kita orang akan share-share. It's cute lah. Share-share lah buat bunga tu. Asal menjiwai. I love the ice. So now kita nak pergi makan kenape dulu. Sedapnya, nampak sedap Tak tadi. tahu lah kenape tu benda apa je. Entah kenapa itu pun satu seorang je. Satu orang je. Kenape tu pun satu je betul. Dia macam dia macam dessert. Dia kenape. Wah. Sebab ni event ni kita orang pergi sebab Aisyah VIP. Cara kau Aisyah? Thank you. Tengok Alhamdulillah Asal dah excited sikit sebab dapat makanan. Tapi aku macam tak suka lah pelayan yang baju putih. Asal dah terdesak. Asal dah terdesak. Thank you, Sam. Saya kesep. Kau punya. Tadi sebenarnya ada allergic apa-apa tak? Kita orang ni tolak batu dengan kayu je. Semua kita orang pedal. Batu dengan kayu je tak boleh. Asal awak nak tengok gambar ke? Awak nak tengok gambar ke? Go Melania, go. I want to get it, caviar. Oh my god, it looks so good. Sebenarnya kan kalau kita nak makan benda-benda macam ni kan, dekat Hotel W boleh dapat weh, high tea dia. W Hotel. High tea dia best gila. Nampak dia orang struggle. Sehingga ais. Dia suka benar ais. Ais apa kan aku suka. Oh my god, so cute masing-masing. Cantik dan nampak sedap. Itu ni akak suka kan, Madeline. Mana? Yeah, I love that so much. Korang tengoklah outfit Rina ni. Ini adalah outfit untuk mengancar datuk-datuk yang ada. Datuk-datuk single. Kau tak tahu ke datuk-datuk suka orang yang nampak muda? Oh ya ke? Yours is like bini pertama. Kau tak tahu ke datuk-datuk suka yang matang? Ini bocah. Sebenarnya datuk-datuk suka yang tu. Jom makan. Seorang ambil satu. Aisyah nak makan yang I ini don't apa? know. It's like ada rasa Agak-agak. agak-agak. Gelatin. Rasa aku nak try. Okay, try. Ini pun Segigit lah. makan dessert pun boleh jadi aktiviti korang. Menarik. Cepat lah. Kita kena makan benda yang kita kena makan benda yang berbeza. Aku rasa ni mango. Aku rasa atas dia tu jelly. Okay. Aslam bite first. Ya ke? Aku rasa dia savory, dia bukan manis. Cuba tak? Jangan terpedaya tau. Jangan lagi rasa rendang. Percayalah, jangan rasa rendang. Ada nak rasa Madeline. Okay, saya rasa Madeline. Ni manis. Okay, dia bukan manis pun, dia comel je. Asal jaga muka kau. Tengok itu dia. Apa tu? Tengok. Tak nak. Masing-masing. Rasa telur yang Rasa telur. telur. Oh, telur. Telur yang warna hitam. Telur sendiri. Telur yang telur tapal. Ya ke? Baik, Rina love Madeline. Telur ni biasanya dijual 4 biji sekotak. Dibungkus tu memang bentuk macam ni. Mak aku suka lah. Ada lagi satu ni yang korang kena makan. Alah. Okay, Asla habis kan? Yang bawah dia sedap tak? Yang bawah dia? Tahu belum dah diskap. Pelik je kau makan. Rasa tak. Simpan ni Aslam. Okay, Aisyah try. Tengok reaction kecap pula. Apa kau rasa Echa suka kot? Echa macam suka yang pelik-pelik. Dia makan semua je. Baik dia. Not bad. Not bad Aslam. Kau ni. Tapi dia pelik lah. Tapi dia Pelik kan? Ni kita bagi Aslam. Aslam makan ni. It's so good. Ya ke? Memang jangkungnya aku. Weh, korang tengok ni. Dia orang dekat event Gucci macam ni. Ya Allah. Tak ada Asla yang dia taste the Madeline. target audience kau lari dulu lah kalau macam gini. Tak rasa. Ni panipuri.
Dalam ni apa? Sedap. Asal suka. Penat. Rina ni duduk bawah pemengah. Duduk bawah pemengah. Apa ni? Dalam dia avocado. Betul tak? Asal fikir kita lah lupa. Dia sayur. Is it that way? Sayur kan cuba Aku lupa dia tak makan sayur. Avocado buah. Asal yang Boleh I order lagi? Aku dah ada rasa macam ni. Dia bina. Ya, kind of bila. Dah satu. Tambah satu. Okay. Enggak. Sekejap. Asal rasa tak percaya. dalam mulut aku tak telan lagi. I like the drinks. Cuba kita rasa gelatin ke? Aisyah suka. Aisyah boleh suka tak? pilih-pilih tak? Nanti letak lagu. Kalau tak tahu ke, apa tu? Kenapa kau ingat? Berlakon sampai jadi real. Apa ayat dia? Fake it until you make it. Fake it until you make it. But we already make it. Oh ya. Kampai. Mora dengan Voyager. Gelak sikit. Caps lock. Kakak tak dengar. Gelak pun ada cara tak? Dia bukan yang dia Macam orang batuk je. Ini macam mana? Tak lama. Can we eat the flowers? Eat. Sedap tak yang tu? Ini macam agak-agak biasa. Aku lagi prefer yang rasa agak-agak biasa daripada yang pelik-pelik. Tapi dia berderai. Rasa Saya agak-agak tak biasa. makan saya dengan bunga tu. But it's good. Is it tissue? Dia macam kain lah. Ni kain lah. Napkin. Oh ya, nak. Sampai bawa balik ke? Boleh? That's yours. Oh, dia. Nanti Aslan ambil buat lap tanjiro. Buat lap sama kacang sendiri. Dia nak Buat lap berak. dia nak rasa lah yang Aslan kata tak sedap. Dia ni unik yang Is it sedap. telur? Dia unik yang sedap. Dia telur yang macam aku cakap. Makan semua. Tak buat ni. Kau tak usah ada. Dia unik yang sedap. Patut lah. Ni caviar. Oh, patut tak suka. Bukan. Truffle. Ini truffle. Truffle dia merasa pelik. Dia truffle tu dia cendawan tanah. Atas tanah. Sebab itu kata Atas dia. sayur. Atas dia bukan telur. Agak-agak. Tapi agak-agak peris apa? Macam bau telur. Dia telur. Bau dia bau telur. Aku rasa ni dessert. Tapi telur apa ni? Mak aku suka tu kentang. Kari lah, kontel tu. Yang aku mangga. Kau tertipu. Is that yours? Dia dah kenyang tapi. Dia nampak je kecil tapi mengenyangkan. Macam tu lah kan makanan orang kaya. Sikit-sikit tapi Tapi berkendera. Aslan kau tidur manis semalam. Aku cukup. Kau kenyang lah. Aslan nak yang telur. anu. Aslan aku tidur manis semalam. Bukan main lawa lagi view. Hotel mana tu? Saya 2 hari lepas. Oh ya? Imperial KLCC. Is it good? Biasa je, dia bukan hotel pun. Ni apa? Resident. Tapi kalau view macam tu kalau hotel biasa, padu lagi. Bestnya resident kat situ. Berapa Kan? Tahu lah. Tapi aku pergi tu 1 malam. 2 malam 1,500. Oh, 2 malam 500 hari kurang. Tapi dia macam rumah lah. We done eating. Now? Nak buat bunga. Nak buat satu ketul bunga. Ready? Kena lepak-lepak dulu. Oh, juga lepas. Habis hari ni. Nah, kita nak spend time together dulu sebelum nak buat bunga. Dan cerita projek juta-juta kita. Fake it until you make it.
Diamlah. Kita orang ni macam bini-bini Datuk. Lepas tu kau pasti pandai Datuk. Tapi dapat lagi banyak daripada korang. Asal? Korang kena stres kat rumah. Aku Sorry, kita orang ada pembantu yang jaga baby. Engkau yang kena jaga baby. sure. Nampak macam tak ada pembantu. Yes, you are. You are the baby. Aslah, you lupa. Aslah, what we want to do? Tapi boleh buat seorang je kan? Tapi Echa je boleh buat. Betul-betul. Jadi penyokong dia. Kejap nak kena hantar SSM. Wah, bunga dia nampak. Wah, kena pilih ke? Choose. What Aslah colour choose. you want? Aslah choose. This colour? Okay. Wah. Satu je kan? Adik. Sekali lagi. Okay. Ya, dua. This. Ya. Oh my God, Aslah. Ini dia punya tu ke? Yang balut bunga tu. Memang Aslah buat alas Tanjiro lah balik ni. Alas meja rumah dia ni. Ya. Aku tak reti macam mana ni. Super Rina tinggi. Dia ada step-step dia. Oh. It's so interesting. Base atau fillers. Kamera. Hijau apa? Rose kuning. Rose kuning. Semua tu real eh? This is real flower? River. Oh, so cute. Fire water. Kuning. Lily. Apa? Oh, I love Aisyah love Lily. Nak buat sekali pun boleh. excited. So, I letak tepi kanan pun ada. Yang bawah. So, dia tak ganggu orang tak. Okay. Tadi adik belajar tu. Aku suka sebab lilis dia ada yang tak kembang lagi. So nanti kita tanam pula jaga rumah. Okay. Saya susun just that dia macam dah terlalu sama kan. So, I letak. Boleh start. Okay guys, we can do it now. So dia punya napkin dia ikut this one. Sekejap lagi dia ajar kot. Nanti. You buat dulu. Oh, ini degil. Student degil. Laju sangat ni, bagus ni. Dia macam antara banyak-banyak student ada seorang yang nak siap cepat nak. Tahu tak ni macam bunga apa? Dalam cerita Kenapa ke si? Orang macam good student, lepas tu ada student suka meniru je lah. Dengan apa kiri, kanan dan bawah. Dua orchid. Kalau put jektar kiri kanan sebab nak bagi simetri. Cantiknya. Bunga Aslah. Okay, situ. Satu sini. Wah, Asal dah siap. Lawanya Asal punya. Aisyah sebagai ikan. Aisyah tak ikat lagi. Akak tu ikat. Ada bagi synchronize. Kena lipat ke? Tak. Betul. Macam ni. You bagi dia sharp je lah sebab Bagi sini eh? kena letak dekat dulu sebab nanti press bunga tu. Oh, it's like my baby. Oh, cantiknya. Actually lah love Gucci tau. And it's two my favorite, Gucci and flowers. Wah. Aslah punya. Wah, dah jadi. Apa maksudnya tu? Yeah, that's so cute. Wah, tak habis lagi, weh. Ribbon. It's not. Macam pernah dengar tapi tak ingat. Kau dah 2 pusing kat aku. Kena tak gambar sekejap lagi untuk tampil aku. Sana. Bayang. Rakam pula. Kenapa Josh? Berani dia macam. Berani dia Josh. Because dia cakap macam Gucci ni macam not that high. Not that high. Siapa cakap dah high? Siapa cakap? Saya kelakar lah kalau kita ajak kongsi. Of course lah. What you think? What you think bila orang kata Gucci ni macam I not? tanya I. Yang ni dia orang cakap I punya opinion. I tanya you. You rasa? You rasa? I rasa it's Aku rasa brand ni taste masing-masing lah kan? Ya ke? Dia taste so. Jangan judge orang. Orang beli bag yang rezeki dia.
Oh, Sam. Apa? Orang beli beg itu rezeki dia. Ya, Sebab betul. dia hardworking. Thank you, Sam. Kau ni tu support AI team ya. Kadang kan orang kata kalau salah beli beg dia macam nampak macam budak-budak baru Dia nak janji out. dia suka. Budak-budak baru nak out. Janji dia suka. Kenapa nak kisah orang punya Pendapat kan? yes pendapat. Sam, Dia jealous dia bukan. Dia jealous you baru umur 21 dah boleh beli beg. Dua. Oh, dua-dua. Thank you, Sam. We see you later. Aku je. Kau Kau target audience dia. Dia nak ngorak Datuk-Datuk sebenarnya. Saya macam You jangan cari tato. You nak cari tato. Oh my god. You yang cari tato. Yeah, I want. Yeah. We try our best. You yang cari tato. Aslah, hari tu lelaki bersusun ni kiri kanan ni. Kita nak balik. Sebab dah Asra. Sebab kita nak balik so dia macam thank you datang. Asra dia ada Asra di malu. Lelaki muda-muda. Maksudnya pekerja sini ke? Macam part time lah, part time. Itu bukan target audience. Oh, okay, Asal sorry. kalau kau tengok muka dia orang kau akan jadikan dia orang target audience. Comel gila, handsome gila. Kalau rupa hello boleh bincang. Sebab duit Asla ada. Korang so dah settle dah. So dah settle dah kita orang punya event Gucci. Yay, we're so, done. What we want to do next? Orang cakap nak makan tadi. Yes. Orang tak makan lagi ke? Tapi akak dah kenyang. Wayang? Korang so sampai sini je konten Rina. And thank you sebab dah tengok konten ni sampai habis. Kita jumpa dekat next konten. Bye bye.